Yang kita jumpa Okey. Anda tahu tak, kalau nak beli jam yang boleh jawab call ni, sebenarnya anda tak perlu keluarkan ribuan ringgit. RM500 pun bukan, RM200 pun bukan. Jam yang macam ni anda boleh dapat sekitar RM50 saja. Dan boleh jawab call dekat sini. Walaupun skrin dia bagi saya biasa saja kat sini, tapi dia ada dua Bluetooth connection tau, yang mana dia connect dengan phone anda dan anda boleh terus jawab call dekat sini lah. Tak perlu anda pegang smartphone anda. Benda ni memang sangat bagus. Pertama kalau anda time driving tu kan, susah juga nak jawab call macam ni. Silap-silap kena saman. Anda jawab macam ni, cakap je macam tu sambil anda drive. Okey lah, lebih selamat. Dan ada juga health tracker dekat sini kan, nak track anda punya kesihatan. Ada juga untuk sport mode. Cumanya untuk health tracker ni dia tak adalah terlalu tepat sebab harga dia pun bawah 50 macam tu je. Dan yang paling best, design ni nampak macam mahal walaupun hanyalah sekitar RM50. Kalau anda yang memang nak buat aktiviti kat luar tu, nak berjalan, nak berlari ke nak track tu, better jugalah ada benda yang macam ni. Kat tepi ni pun ada knob yang mana anda boleh pusing-pusing, dan yang paling best, anda boleh juga custom wallpaper dia. Walaupun nampak harga dia macam jam yang bajet, tapi fungsi yang dia ada kat sini memang memuaskan lah. Kotak dia pun nampak biasa-biasa je kat sini, tapi bila dah pakai, not bad. Dia punya fungsi tu banyak dan anda boleh connect dengan phone anda. Dia ada app sendiri juga tu. Pendapat anda macam mana?